Kejutan istimewa menanti Zizi Kirana di rumah sempena menyambut kepulangannya dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla malam tadi. Suaminya, pelakon Yusof Bahrin, berkata dia sudah menyediakan sesuatu yang istimewa untuk isteri sebagai penghargaan buat wanita itu. Alhamdulillah, saya sudah jumpa Zizi tadi. Saya kata di rumah nanti ada kejutan. Selepas ini terus balik rumah, insya-Allah. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak buat mereka yang hadir beri sokongan pada malam ini, katanya. Yusof juga bersyukur Zizi dan pasukan sukarelawan Malaysia tiba dengan selamat selepas menempuh pelbagai dugaan sepanjang misi kemanusiaan itu. Yusof yang hampir 2 bulan tidak bertemu Zizi dilihat memeluk isterinya sebaik wanita itu muncul di Balai Ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira jam 11.30 malam tadi. Zizi adalah salah seorang daripada 23 aktivis Malaysia yang menyertai misi GSF, iaitu usaha antarabangsa membawa mesej kemanusiaan dan solidariti buat rakyat Palestin. Semua peserta dari Malaysia dibebaskan Sabtu lalu selepas ditahan rejim Zionis di perairan antarabangsa.